Hai, selamat datang ke NY Channel, Motivasi Sihat. Di sini kita sembang santai pasal kesihatan mental dan fizikal. Sama ada korang tengah cari semangat baru, tips untuk kekal positif atau nak jaga kesihatan badan dengan cara mudah, channel ni memang untuk korang. So, let's go. Mesti anda fikir anda tahu apa punca serangan jantung kan? Selalunya kita dengar pasal arteri tersumbat. Tapi, macam mana kalau saya cakap dalam banyak kes, puncanya langsung bukan penyumbatan? Okey, jom kita tengok. Apa yang kita nampak kat skrin ni, ini bukti yang tak boleh disangkal lagi. Bacaan EKG ni jelas menunjukkan ada sesuatu yang tak kena. Jantung ni seolah-olah tengah menjerit, tolong, ada serangan jantung. Mana-mana doktor pun akan terus kenal corak ni. Dan kat sinilah ceritanya jadi pelik. Bila doktor periksa arteri utama jantung pesakit ni, mereka tak jumpa apa-apa pun. Kosong. Tak ada penyumbatan macam yang kita selalu bayangkan tu. Semuanya nampak lapang dan sihat. Jadi macam mana boleh jadi macam ni? Macam mana seseorang boleh kena serangan jantung yang terang-terang nampak kat EKG tu, tapi arteri dia bersih? Apa sebenarnya yang kita terlepas pandang? Paradoks ni sebenarnya ada nama dia dalam dunia perubatan. Ia dipanggil Minoka. Dan benda ni, ia betul-betul mengubah cara kita faham pasal kesihatan jantung. Minoka ni kita boleh anggap dia macam diagnosis awal. Dia macam laporan polis yang cakap, okey, jenayah dah berlaku, serangan jantung tanpa penyumbatan. Tapi laporan tu tak bagi tahu siapa penjenayahnya atau kenapa ia berlaku. Nak tahu puncanya, kita kena siasat lebih dalam lagi. Dan siasatan tu membawa kita jauh daripada isu paip tersumbat dan masuk ke satu kawasan yang lebih halus, iaitu keradangan. Ini satu perubahan besar dalam pemikiran kita tau. Cuba tengok perbandingan ni, memang menarik. Model lama tu simple sangat. Dia anggap jantung ni macam sistem pipe. Plug tu macam karat yang makin lama makin tebal, lepas tu tersumbat. Habis cerita. Tapi model baru ni, dia lebih mendalam. Dia tunjukkan ini sebenarnya masalah biologi. Dinding arteri itu sendiri yang jadi radang, jadi tak stabil dan senang sangat rosak. Dan penemuan penting ni datangnya daripada Dr. Paul Ridke dari Harvard. Dia jumpa satu benda yang, memang mengejutkan. Dia dapati, kalau kita nak salahkan kolesterol semata-mata, tak boleh. Sebabnya, hampir separuh pesakit serangan jantung, kolesterol mereka normal. Jadi jelas ada benda lain yang sedang berlaku kat sini. Jadi, apa yang Dr. Ridke buktikan ni sangat penting. Dia tunjukkan yang keradangan ni bukan sekadar side effect. Tak, keradangan inilah punca utama. Dialah spark yang mulakan api dalam arteri kita. Okey, kalau keradangan tu jenayahnya, siapa dalangnya? Jom kita jadi detektif sekejap dan kenal pasti suspek-suspek utama yang senyap-senyap bersembunyi dalam salur darah kita. Suspek nombor 1, HSCRP. Anggap je benda ni macam pengesan asap untuk badan kita. Dia tak bagi tahu kat mana api tu bermula, tapi dia sahkan yang, ada asap. Maksudnya, ada keradangan. Bila doktor nampak benda ni, itu isyarat untuk mereka cari lebih lanjut. Suspek kedua pula, lipoprotein A atau kita panggil LPA. Bayangkan kolesterol ni, dia ada macam lapisan velcro tau. Sangat-sangat melekit. Sebab tu dia senang sangat nak lekat kat dinding arteri dan sebabkan darah beku. Dan yang paling risau, tahap LPA ni datang dari genetik kita, bukan sebab cara hidup. Dan tengoklah statistik ni, ini bukan angka main-main. Sampai 1/4 populasi dunia mungkin ada risiko genetik tersembunyi ni. Dan yang paling menakutkan, kebanyakan mereka langsung tak tahu pun. Yang menariknya, pakar-pakar seluruh dunia pun setuju pasal benda ni. Dari Amerika, Eropah, Kanada, semua cakap benda yang sama. Kalau tahap LPA anda dah lebih 50 mg desilit, itu dah kira red flag. Risiko anda meningkat dengan mendadak. Dan suspek kita yang terakhir ialah kolesterol sisa. Apa benda ni? Macam ni, bila badan kita proses lemak trigliserida dari makanan, akan ada lebihan kolesterol. Lebihan inilah yang kita panggil kolesterol sisa. Zarah-zarah ni sangat bahaya sebab dia kecil, jadi senang sangat nak menyelinap masuk dalam dinding arteri dan cetuskan keradangan yang teruk. Okey, sekarang kita dah kenal semua suspek. Jom kita patah balik kepada misteri asal kita tadi, serangan jantung tapi arteri bersih. Rupa-rupanya, selama ini kita mungkin tengok kat tempat yang salah. Angiogram biasa tu, dia cuma tunjuk highway utama jantung je. Tapi, jenayah sebenar, ia berlaku kat lorong-lorong kecil, iaitu salur darah mikro yang langsung tak nampak dalam kamera. Bila salur-salur darah kecil ni rosak, ia akan jadi satu keadaan yang dipanggil angina microvascular.
Maksudnya, salur darah kecil ni tak boleh nak kembang dengan betul bila jantung perlukan lebih banyak darah. Akibatnya, otot jantung jadi lapar oksigen. Itulah yang menyebabkan sakit dada dan simptom-simptom macam serangan jantung. Dan kat sinilah misteri kita terungkai. Keradangan yang dikesan oleh HSCRP, LPA yang melekit tu dan kolesterol sisa yang merosakkan, ketiga-tiga dalang ni bergabung dan merosakkan salur-salur darah mikro yang halus tu. Inilah punca sebenar serangan jantung tu. Walaupun highway ke jantung nampak clear, misteri selesai. Jadi, bila kita dah tahu semua ni, apa maknanya untuk anda? Kenapa semua ni penting? Ini bukan sekadar ilmu teori tau. Ini adalah alat praktikal untuk anda. Bila jumpa doktor nanti, cuba tanya soalan-soalan spesifik macam ni. Dengan cara ni, anda boleh dapat gambaran yang jauh lebih jelas pasal risiko jantung anda. Bukan setakat tengok ujian kolesterol biasa tu. Ia bagi anda kuasa untuk berbincang dengan lebih mendalam tentang kesihatan anda. Jadi, kita akhiri dengan persoalan ini. Kisah penyakit jantung ni rupa-rupanya bukan sekadar pasal kolesterol baik lawan kolesterol jahat. Ia jauh lebih rumit, melibatkan keradangan, genetik dan zarah-zarah yang tersembunyi. Mungkin mengetahui nombor-nombor tersembunyi ini bukan saja masa depan untuk pencegahan penyakit jantung, tapi ia adalah langkah paling penting yang anda boleh ambil untuk diri anda bermula hari ini.